Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Bertemu lagi saya Zazah. Kali Zazah berada di pejabat suami iaitu Mahkamah Syariah untuk meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Majlis ni lah. Okey, kita tengok apa yang ada di dalam. Okey, adakah suami Zazah di sini? Okey, kita jumpa pun. Okey. Apa yang menu ada yang best? Yang best? Lembang. Lauknya? Okey, dia je. Dan dia punya pentas. Bagi apa? Pentas. Pentasnya berbentuk ni. Lepas tu. Okey, kita ada makanan-makanan lain. Okey, ada juga kat juga sana. Okey, kita tengok apa yang ada. Okey, apa yang istimewa di sini, Gabi? Nasi kawok. Nasi kawok gitu je. Nasi kawok, mi rebus, mi kari. Okey, terima kasih. Okey, ada macam-macam orang kat sini pula yang telah hadir ke majlis Mahkamah Syariah. Okeylah, disebabkan di dalam majlis tu banyak lagu raya, kita terpaksa keluar daripada majlis sekejap dan kita tutup dulu video untuk kali ini. Okeylah, kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami dah 1.42K. Alhamdulillah. Dan sekiranya anda melihat ada iklan, jangan skip atau penonton, teruskan menonton. Terima kasih. Okey, di antara tuan rumah jugalah di mahkamah ni. Okey, kami nak pergi makan dulu dalam ni beramai-ramai dengan yang lain. Sebabkan dalam tu ada copyright, kita ambil gambar akhirnya di sini. Okeylah. Okeylah, kita pergi di sana. Jangan lupa subscribe, like, share, komen YouTube kami. Kita tak usah dulu.